Bolehlah 3 ekor. 3 ekor besar-besar. Besar. Kita mancing mana ni? Kelang. Kelang Purple in ya. Yes. Tekong kolam 6. Ya, itu dia. Kita kat bahagian dulu. Sumbat-sumbat dalam kereta. Yang mana perlu, yang mana tak perlu. Kau tahu ku merinduimu. Tak saya kali gelap. Kali gini. Ku tahu kau menyimpan. Penuh. Jadi malam jadi. Oh, susah. Ada lauk ya. Kelung, Purple Ink. Tu dia. Cari upaya dulu ni. Tu dia. Bayar lalu tu yang di Semenggong. Tanya je. Tu naik dragon. Dahaga tu. Kali 6. Mana? Bukan yang ini. Oh no. No, hujung tu. Itu lagi bagus bawah tu tepung. Ada bot tengah. Oh. Cantik situ ah. Dia sangkut-sangkut sikit tapi ikan ada. Cantik lah. InsyaAllah, insyaAllah. Cari ke mana kalau ada situ kita tak. Iyalah. Sampai je jangan tunggu. Campak tu. Nampak tengok lah. Air penting. Dapat ikan dek? Ada, belum dapat eh? Upah apa tu dek? Umpun. Ha? Selalu, Cing kau pun. selalu dapat upah apa? Selalu dapat ikan apa? Aku Ya. Apa? Tali biar. Apa? bilang. Milang. Oh my god. Wow. Dah adik mancing eh. Sebelah ada berapa orang? Orang tu. Pandai-pandai. Listen deep, listen true. Feel the space between me and you. Listen deep, listen clear. Let the sound dissolve your fear. Quiet now, let it fade. Just breathe. Feel the space. The smallest sounds, they'll guide you through. Pure focus, something new. Ah. Dia selalu kata Upaya ke apa sih? opong. Ha? Opong.
Popong ah. Pompong. P-U-M-G-P-U-N-G. Jadi. Ni udah kopek. Aje takut pang habis. Kita nak tengok siapa yang dapat ikan pertama. Belum ada hasil. Kita baru sampai ya. Ni ambil air boleh lah perangat api. Boleh ni. Hamba kata bakar pula kita hari ni. Ada tak? Ada. Awak punya. Gelama. Ada dah. Ada bergak. Aduh, apa ada? Kau batu. Ada. Bergak ikan dah tu. Ada. Oh, wow. Getak lu. Jangan apa ni? Oh, dah. Orang ketiga menagi ikan gelama. Ikan kau ni? Gelama ni. Ikan gelama. Gelama be. Sama. Sipek tu. Tu goyak ni. Jadi. Ha. Kelau. Tak. Jadi ya. Tak. Ada ni. Ada ke? Oh. Sai bo. Rasa ada. Ambil on ni. Bergamuk. Wah, hei. Bunta. Yo, jai. Ui. Oh, kasai. Kalau musim tu. Dua-dua nampak je, Pak. Nai. Tadi dia mau guna teknik apa? Dapat 2 ekor sekali ikan. Kita kalau orang panggil teknik Apollo. Apollo. Dia gen ni. Dia ibarat gen ni. Ni hok duduk di nyambung main line. So dia akan ada 2 mata, lepas tu dia straight gen ni. Apollo 2 mata dia panggil. Mai. Boleh baru belajar kot terah-terah. Assalamualaikum. Saya Hasno. Pengalaman mancing saya baru berjinak setahun, 2 tahun. Hari ni baru boleh seekor. Saya baru boleh seekor ikan buntal tadi lah. Sekarang je pukul 1. Kita sampai tadi pukul 9. Listen deep, listen true. Feel the space between me and you. Nama Syam. Asal Kelantan kita. Duduk di Kelana Jaya. Berapa ekor? Seekor. Tapi tak kecewa lah panggil. Aduh, tak mau masukkan lagi lah. Dia kecewa sampai tidur. Aduh, jeng. Mantap Dragon. Apa ni? Buntal. Hai. Lama. Ikan gelama. Nama saya Pot Foster. Saya asal dari Sarawak. Hari ni kita orang mancing dekat Kelong Kelang. Boleh tahan lah. Dasar hari ni dapat 4 ekor ikan. Apa lagi ya? Ni yang kena mandi lah. Assalamualaikum semua. Saya Zaipul dari Kuala Lumpur. Pengalaman mancing dalam 2 tahun ni. Minggu lepas kalau pergi Terengganu Jandak Sotong. Adalah dalam setengah bok, suku bok. Ni, bok merah. Hari ni tak boleh, tak terkata, tak terkira. Kena datang dan cuba.
Rapat pula lah Boleh rezeki. Nama saya Naim. Pengalaman mancing saya kalau kira umur dekat 6 ataupun 7 tahun. So hari ini adalah rezeki sikit macam cakap baru berapa jam. Ada. Kasar ni. Kasar ni. Slow. Balik berat ni. Pergi Lawang ah. Kasar ni. Oh. Tepi. Oh, ikan duri. Alamak, ada ni. Ikan macam star. Berapa ekor benda gini? Ini 5 dah. Pengalaman mancing berapa lama? Baru setahun. Baru setahun. 5 ekor memang boleh? Tapi kupa mau. Iya tak? Tengok balekat Boleh juga. Nama saya Muhammad Syarif Aiman bin Muhammad Zahari. Pengalaman mancing saya dalam setahun lebih. Dan hari ni saya kumpau, belum dapat ikan lagi dari pagi guys. Nama Kero. Duduk Kelantan. Hari ni masih kumpau lagi. Masih tengah mencari lagi. Tak dapat lagi. Cuaca panas. Okey. Lucu. Tu, boleh ikan lagi? Boleh kumpau lagi bang. Kalau rasa nak balik nasib baik jauh. Tidak ada dunia nak balik. Oh, orang lain semua naik. Oh, boleh ikan. Datang ni ikan. Baru tanya. Ikan apa ni? Lama ni. Jadi Aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku rasa. Kau putuskan pergi, tinggal. dia makan pelapur. Dalam ibu. Dalam ni. Jangan. 2004. Kita ada masa 1 jam lagi. Sekarang pukul 7. Pukul 8 kita nak kemas ni. Apa pandangan ni? Kotor. Tak apa okey. Apa pandangan? Pandangnya apa pasal kelong ni? Pasal kelo. Hari ni lah. So far Dekat sikit. dia ada part-part dia punya waktu. Sebab keadaan air laju, mungkin time kita mari tu air laju. Tapi ikan still ada. Adalah certain lah. Okey lah, so far okey. Boleh repeat tapi nanti terah main malam. Kita terah main malam pula. Dragon. Berapa ekor hari ni dapat? Tak tahu. Banyak dapat. Tak tahu juga 8 kot. Oh, 8 ekor. Terbaik. 8 ekor. Man. Berapa ekor hari ni, Man? Baru 2 ekor bang. 2 ekor Baru 2 ekor. Tadi pukul berapa dapat? Pukul 4 petang sekali. 4 sekali, pukul 5 sekali. Lepas tu dah tak ada dah. Okey. Relax mana? Dia kita hari ni. Saya berapa ekor dapat saya? Boleh lah 3 ekor. 3 ekor besar. Besar guys. Besar guys. Kai siapa ni? Oh, kai Panamai. Duri ah. Pakai duri lagi. Yo, mana tahu duri. Duri ke? Agak-agak. Oh, lawa. Aduh, duri. Yo tengok orang lama. Tu lah. Macam mana dia boleh tahu duri? Cara terik. Cara terik. Kalau ikan lain lawan lain, duri lawan slow. Oh, Sebaik kita lagi salah. Ini dia belum makan lagi, saya dah tahu lah ikan duri. Pasal ni kalau kena berminyak mula bah.
Lawa view. Lawa view. Terbaik. Sunset ke ni? Sunset ke sunrise? Assalamualaikum guys. Sekarang ni jam pukul 7. Jam pukul 7 saya dapat 2 ekor guys. Buntal. Pukul 8 saya nak stop dah. Saya sudah berputus asa. Yang lain 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Saya 2 ekor. Saya sudah berjemur.